Chapter 4, cara cuci printhead. Okay, so kaedah pertama, pembersihan automatik melalui perisian printer. Okay, so mula-mula kita buka dulu printer punya software. Okay, lepas tu kita tekan dekat ikon clean ni. Jadi kita boleh pilih lah, nak clean weak ke, clean normal ke, clean strong. Macam ni saya pilih normal dulu. So kita tekan je. So bila tekan tu, pastikan ada ink keluar ke waste tank. So kita boleh nampak lah, ink keluar dekat waste tank ni. Okay, so lepas kita dah clean secara automatik, kita buat je nozzle check macam biasa. So pergi nozzle check, so kita print lah. Okay, so untuk berdasarkan lebih lanjut pasal nozzle check ni, kita ada terangkan dekat chapter 1. So boleh refer kat sana. Okay, lepas kita dah nozzle check, so kalau tak jadi juga, tu andai katalah kita punya nozzle check lepas dah clean 3-4 kali masih lagi tak cantik, so kita ada satu lagi option, iaitu kita flashing lah. Sekali kita pergi kat setting, lepas tu kita tekan button login ni. So kita boleh biarkan dalam 15 ke 30 second. So macam ni saya buat 15 second. Okay, so kita tunggu je. So untuk load ink ni ataupun flashing ni sama juga method ni. Kita pastikan ink ada keluar dekat waste tank. So kita tengok macam ni. Macam ni okey lah. Okay, untuk seterusnya kita ada kaedah kedua, iaitu cuci secara manual tanpa buka printhead. Printhead ni dia satu komponen yang penting tau. So apa-apa hasil kita punya printing, image daripada printing kita, semuanya akan dihasilkan dekat printhead ni. So betapa pentingnya printhead ni, korang boleh tengok daripada ink tank tu, dia akan lalu kat hose, lalu kat damper, dia akan masuk kat printhead. Sama juga. Seperti korang tengok motherboard apa semua pun dia akan masuk dekat printhead. So printhead ni memang penting lah, dia ibarat jantung kepada mesin printer. So hari ni saya nak ajar cara nak servis printhead ni. Okay, so mula-mula sekali kita nak kena turunkan platform ni. So cara dia, kita pergi dekat Z-Axis ni. Okay, lepas tu kita pergi dekat location height ni, kita setkan pada 150. Lepas tu kita tekan location height ni. So platform ni akan turun ke bawah. Okay, so lepas platform ni dah turun, kita gerakkan printhead ni ke kiri dekat bahagian tengah. Okay, so ni first step kalau cara kita nak cleaning. Okay, first kita sediakan satu, ini biasanya fabric cleaning tissue lah. So fabric tissue ni, seperti korang tengok dekat bawah korang boleh nampak lah, so printhead tu. So cara dia, kita masuk ke sini, betul-betul letak dekat atas printhead tu, lepas kita lap lah satu kali. So korang nampak lah, korang nampak dalam printhead tu, dah kena tisu. Okay, so sekarang ni kita dekat printhead ni, kita dah buat cleaning, tapi still dia punya putih dia ada sumbat. So lagi satu option, kita boleh buat satu full cleaning lah. Iaitu first kali kita perlu sediakan bekas. Lepas tu kita perlu sediakan shrink dan set hose macam ni. Lepas tu satu lagi cleaning solution. Dan lagi satu ni tape, kita perlu ada. Okay, so first step, kita tarik damper ni. Sekarang kita nak fokus pada warna putih. So kita tarik damper lah. Macam ni saya tarik damper varnish dengan damper white. So tarik damper, terus halangkan ke atas. Dia tu syarat. Okay, so lepas tu kita tape kan damper ni sampai ke atas. Pastikan kedudukan damper ni hala ke atas lah, sebab kita tak nak ink tu jatuh dekat kita punya printhead ni. Okay, untuk next step, kita masukkan cleaning solution dekat kita punya shrink. Macam ni saya dah siap tarik lah. Okay. So bila cleaning solution kita dah ada dalam shrink, kita masukkan je dekat bahagian yang kita nak bersihkan. Okay, ni seperti korang tengok, dia dah masuk lah. So kita letak apa-apa bekas, letak je bawah ni. Pastikan dia betul-betul kat bawah printhead. So bila korang tengok, saya tekan lah. Ni saya tekan saya punya shrink. Nampak? So ini kotor akan keluar. Okay. So
Untuk seterusnya sama je, tekan step. Kita akan follow step yang sama je untuk setiap bahagian. So mana perlu kita cucikan, kita buat step yang sama. Okay, lepas tu next kita masukkannya balik. Lempar dekat bahagian playhead. Kita cucuk je balik tempat asal dia. Okay, so bila dah selesai cleaning dekat bahagian printhead, so option kita boleh buat. Biasa saya kita kalau ink lah. So apabila load ink ni, lebatnya cleaning solution tu dia dah ada dalam printhead. So kita nak cuci balik, nak masukkan balik ink. So, kita pastikan dekat bawah ni, kalau kita load ink boleh nampak lah. Nampak kita punya ink apa semua dah keluar. Okay, lepas tu kita boleh buat beberapa buah testing lah. So kita boleh nozzle check, kita buat testing semua, tengok playhead ni okey tak okey. Okay, so selepas tu kita nozzle check macam biasa lah untuk tengok keadaan playhead kita. Okay, so tu saja.